Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Halo, Angah. Dah lama ayah tunggu dengan adik kau ni. Min, hari ni kau balik tak? Dah buat ni. Balik. Balik? Gila tak balik. Nanti kau kelang kabut nanti kat rumah. Aku tak tahu nak balik ke tak. Kenapa? Bos bagi cuti 2 hari je, balik macam mana? Aduh. Kau buat apa hari? Aku dapat seminggu. Oh, yang macam mana kau boleh dapat seminggu cuti tak? Biasalah. Aku apply awal. Min, aku nak pergi plan je lah, boleh tak? Kau nak buat apa? Aku nak ambil duit sikit lah. Boleh. Boleh? Min, kau langsung senang. Okay, apa tunggu apa kat sini? Okay, kau tunggu sini sekejap. Hutang! Apa? Cik, okey ke cik? Tak ada apa-apa. Tak apa. Salah saya juga. Cik nak keluarkan duit tu? Ya. Saya nak keluarkan duit. Nak saya tolong tak? Tak payah. Sebenarnya saya tunggu anak saya. Tunggu anak? Dia kata dia nak masukkan duit. Nak masukkan duit? Dia dah masukkan ke belum? Belum. Bila dia kata dia nak masukkan? Dari kemarin lagi. Dari kemarin? Tak apalah. Mungkin dia sibuk agaknya. Min, kau cerita. Pakcik ni Ha, tunggu anak dia masukkan duit. masukkan duit. Cik tengah tunggu nak masukkan duit ke? Cik, dah tua-tua tak ada duit simpanan lagi ke? Apa ni duit anak ni? Ni nak raya tau. Semua dah tengok sibuk dengan raya. Mana nak pergi balik pakcik? Apa pula pakcik tunggu anak? Semua dah sibuk tu. Syed, kau masuk kereta Syed. Apa pula? Cerita benda betul apa? Kau masuk je lah. Apa lah? Ya Allah, hinanya aku rasa. Andai kata aku salah, aku terima semuanya. Hati adik terbakar lagi. Cukuplah ayah kita dihina, biarlah dunia kata apa. Adik di sini genggam tangan. Sayang, kita balik je lah. Tak payah tunggulah ya. Kita kena tunggu. Kalau Alung tak masukkan, mungkin Angah akan masukkan dia. Ya. Tak payahlah ya. Angah tu pun sama je macam Alung. Dah 5 jam kita tunggu, tak ada masuk pun. Tapi kita tak ada apa kat rumah. Pakcik, tunggu sekejap pakcik. Pakcik ambil ni. Maaf, Cik. Saya bukan minta sedekah. Saya tahu pakcik tak minta sedekah. Mak ayah saya dah tak ada dah pakcik. Anggap ini dari anak pakcik. Terima kasih. Sama-sama pakcik. Ayah, kita nak buka apa ni? Min. Apa ni? Hang buat apa ni? Minggu kawan si ATM ni. Hang buat apa dengan Pak Rahim? Pak Rahim? Siapa Pak Rahim? Tu Pak Rahim? Tadi jumpa dia kat tak kenal lah. Tak sadar pun kita. Pak Rahim ni dulu
Dia ni orang kaya. Dia ni memang tu baik. Kan? Lama pesenang dia lah kan. Anak dia orang ni, si Alung dengan si Angah. Minta dia jual anak. Habis dia jual. Habis bila dah senang, dah dapat apa yang dia nak, lupa. Batang hidung tak nampak. Nak balik jarang sekali. Aku rasa lama tak jumpa anak dia. Yang itu bukan pernah membawak lah saja nak tahu. Jom, aku tak jalan dulu lah. Okay. Baik, sama. Assalamualaikum. Ya Allah, dikala aku dalam kesusahan, Kau bukakan pintu rezeki untukku. Ayah, malu telefon dia tu. Tak payahlah nak. Orang tu dah bagi duit tadi nak.